Anda lihat, ia adalah cara yang pelik untuk mengenal pasti berapa ramai orang yang menyokong Islam hanya dengan berjalan di jalanan bersama seekor anjing dan melihat siapa yang bertindak balas dengan cara tertentu. Hei, saya masuk ke sana dan kemudian awak apa ni? Ini bukan hanya tentang hakikat bahawa ramai orang Islam sukar dengan anjing. Ia juga tentang orang. Kenapa mereka tidak tahu bagaimana untuk mengawal anjing mereka? Ini bukan tentang orang Islam tidak suka anjing. Tidak, sudah tentu bukan. Jika Anda tidak peduli tentang wanita dan Anda tidak peduli tentang kanak-kanak, maka mungkin, hanya mungkin, seperti Hitler, Anda peduli tentang anjing. Kerana video ini baru-baru ini tular tentang seorang wanita, seorang wanita Muslim, jelas sekali, enggan merawat seorang wanita autism kerana, tunggu sekejap, bunyi drum kawan-kawan, dia ada anjing perkhidmatan. Saya perlukan pengesahan daripada anda yang menerangkan kenapa anda menolak tinjauan-tinjauan ini. Anda kena letakkan dia, jangan risau. Saya tak tahu, tengok. Anda tak mahu berada di depan kamera sebab anda tahu apa yang anda lakukan itu tak betul. Maksud saya tak tahu apa pekerjaan wanita ini, tapi kalau tugasnya untuk berurusan dengan seseorang yang ada autisme dan ada anjing, dia sepatutnya ada kepekaan seperti itu. Tapi inilah yang orang tak tahu. Golongan Islamis memang sangat benci anjing. Mereka sangat takut pada anjing. Mereka anggap anjing itu haram. Mereka anggap anjing sebagai sesuatu yang sangat buruk untuk ada dalam masyarakat mereka. Bukan saja mereka layan anjing dengan jijik, tapi mereka memang tak boleh terima ada anjing di sekeliling mereka. Dan mereka berminat untuk menyerang bahagian masyarakat kita yang meraihkan anjing. Sebab anjing adalah paling comel dan terbaik. Dan sesiapa yang ada hati, pasti tahu itu. Jangan letak itu di situ. Oh, saya takkan buat begitu. Okey, apa yang awak buat sekarang ni tak betul. Okey, panggil saya gila. Saya tak tahu dia ni profesional apa, tapi pada saya nampak macam ada seorang profesional perubatan. Jadi dia sebenarnya menolak untuk merawat seseorang secara perubatan sebab mereka ada anjing. Ya, saya boleh. Ini adalah ruang awam. Kita perlu sahkan apa itu. Dia adalah haiwan perkhidmatan. Sebab seperti yang saya beritahu awak, saya ada autism dan saya tak perlu beritahu apa-apa lagi kepada awak. Saya perlu semak semua jawapan dulu sebelum saya boleh sahkan sama ada ini dibenarkan atau tidak. Jadi apa yang awak buat ini tidak menyalahi undang-undang. Saya boleh panggil polis. Teruskanlah jadi saya dibenarkan untuk merakam di tempat awam. Saya tak buat apa-apa yang menyalahi undang-undang. Awak yang melanggar undang-undang. Nampak tak? Mereka selalu buat perkara yang sama. Awak yang jadi masalah. Awak yang jadi masalah. Kami yang jadi mangsa di sini. Awak dibenarkan untuk merakam di tempat awam dan awak dibenarkan untuk mempunyai anjing perkhidmatan. Memang tak ada masalah. Ya, tak ada masalah sebab itu memang betul. Kalau awak nak rakam, memang tak ada masalah. Itu bukan satu masalah. Jadi kenapa awak kata saya melanggar undang-undang untuk merakam? Sebab dia suka menonjolkan mentaliti mangsa. Itulah yang mereka lakukan. Sekarang yang menariknya, ini bukan saja sesuatu yang kita lihat dalam pelbagai lapisan masyarakat. Mereka memang benci anjing dan menentang anjing. Ada seorang wanita di luar sana yang telah mengusik golongan Islamis dan membuktikan kepada dunia betapa teruk dan penuhnya jalanan dengan golongan Islamis. Hanya dengan berjalan bersama anjingnya. Sejujurnya, rakaman ini memang agak gila. Lihat bagaimana mereka panik. Saya tidak bertindak ganas, tetapi apa yang saya inginkan hanyalah kemuliaan kemenangan. Anda lihat, ini adalah cara yang pelik untuk mengenal pasti berapa ramai yang menyokong Islam hanya dengan berjalan di jalanan bersama seekor anjing dan melihat siapa yang bertindak balas dengan cara tertentu. Lihat, orang biasa tidak akan bertindak keterlaluan, tetapi mereka yang beragama Islam memang sangat-sangat tidak suka perkara itu. Dan ini telah menjadi satu tren, sesuatu yang kita lihat semakin kerap, betul? Lihat yang ini. Mari sini. Marilah, Ya. Pergilah beri salam. Lihat, orang dari masyarakat kita biasanya telah dilatih untuk suka anjing dan tidak terlalu takut pada mereka.
Dan bukannya anjing ini tidak diikat, yang boleh menakutkan. Anjing ini diikat dengan tali. Tapi dengar bagaimana dan apa yang mereka percaya tentang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah tentu hari ini hari Sabtu seperti yang Anda tahu di dalam Maha Berkat lagi Maha Penyayang. Sekarang, seperti yang kita baru lihat, anjing adalah cara yang menarik untuk mengenal pasti orang yang menyokong Islam berbanding orang yang tidak. Tetapi Anda mungkin fikir bahwa oke, mereka takut dan mereka hanya takut. Jadi Anda berundur dan jangan datang dengan anjing Anda. Tak mengapa. Tidak. Mereka ada agenda lain untuk ini. Masya Allah, Yom Syamas. Saya keluar sebentar, hari ini semua keluarga keluar, mereka bawa anjing mereka. Sudah tentu, Itali adalah antara bangsa yang paling suka anjing. Dibenarkan masuk ke kedai biasa pun tiada masalah. Boleh masuk ke kedai macam biasa. Kadang-kadang awak tak boleh masuk, tapi anjing boleh masuk macam biasa. Okey, dia kata, tengok, ini memang tak boleh diterima. Mereka tak selalu benarkan kita masuk, tapi mereka benarkan anjing. Macam mana awak boleh tengok anjing ini dan fikir anjing ini penjenayah atau bermasalah? Sebab dia sangat comel dan manja kan. Tapi mereka tetap serang orang yang ada anjing. Bukan saja mereka merumut kenapa ada anjing di mana-mana, mereka juga serang orang yang ada anjing. Ulang betul. Goyang lah, kacau abang, kubah nu, bah. Hey! Abang aktiverar den! Oj, what the? Tapi awak tahu, daripada semua perkara ini, selain daripada hakikat yang jelas, video ini memang memualkan dan menyedihkan. Bahawa mereka sanggup pergi ganggu seorang lelaki tua dan ketawakan serta ejek di depan kamera. Ia buat kita sedar betapa mereka rasa mereka boleh terlepas begitu saja. Ialah betapa menjijikkan sekali sikap melayan kehendak gerakan orang yang membenci anjing ini. Dan anjing itu sangat comel, kawan-kawan. Dengar apa wanita ini cakap. Kita ada masalah. Sebenarnya ia banyak berkaitan dengan Taman Negara dan menggalakkan orang ramai ke sana serta menjadikan Taman Negara untuk semua orang. Okey, dia cuba cakap di England kita perlu menjadikan ruang awam kita lebih selesa untuk semua orang. Macam mana kita nak buat begitu, perempuan? Dan salah satu masalahnya ialah anjing. Sebenarnya, ini bukan sahaja tentang hakikat bahawa ramai Muslim rasa sukar dengan anjing. Ia juga tentang orang. Kenapa mereka tak tahu cara mengawal anjing mereka? Ini bukan tentang orang Islamis tak suka anjing. Bukan. Sudah tentu bukan. Ini tentang orang yang memang tak suka anjing. Apa yang awak cakapkan ni, perempuan? Apa sebenarnya yang awak cuba sampaikan? Kenapa orang Muslim rasa sukar dengan anjing? Kerana ramai antara mereka tidak memelihara anjing sebagai haiwan peliharaan. Mereka ada anjing sebagai tapi. Itu tidak sepatutnya menghalang orang lain membawa anjing mereka ke kawasan luar bandar hanya kerana ada beberapa orang yang anda tidak suka. Itu seperti yang kita tahu, memang ada banyak anjing yang berperangai sangat buruk. Semua itu kawan-kawan, masa kita sudah habis. Masa. Jumpa lagi pada masa akan datang. Kita ada masalah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terdapat banyak anjing yang sangat nakal. Tidak, wanita, bukan itu. Awak tahu, bukan itu. Berhenti menipu orang ramai dan berpura-pura bahawa ini tiada kaitan dengan golongan Islamis yang tidak suka anjing. Memang ada kaitan. Dan awak memang menyedihkan. Awak memang menyedihkan. Dan semua ini sangat menyedihkan. Dan saya akan beritahu awak sekali lagi, jika awak tidak peduli tentang wanita yang dirogol dalam kumpulan grooming guru, dan awak tidak peduli tentang lelaki yang dipaksa melakukan aktiviti seksual pelik yang muda-muda itu, sekurang-kurangnya pedulilah tentang anjing awak kerana anjing awak comel dan mereka perlu dilindungi. Dan mungkin, jika awak memutuskan awak tidak mahu anjing yang comel, tetapi sebaliknya awak mahu anjing yang besar, mungkin suatu hari nanti anjing itu akan melindungi awak. Terima kasih atas perhatian awak terhadap perkara ini.